Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsi satu kisah yang sangat menarik. Bayangkan waktu subuh yang sunyi. Seorang lelaki dalam perjalanan ke masjid ternampak sesuatu bergerak-gerak di hadapan pintu. Bila dihampiri, alangkah terkejutnya dia apabila mendapati seorang bayi yang dibalut dengan kain putih. Yang peliknya, walaupun kesejukan, bayi itu langsung tidak menangis. Bila dibawa ke hospital untuk pemeriksaan, doktor terkejut dengan penemuan yang sangat luar biasa. Bayi ini tidak mempunyai cap jari. Lebih mengejutkan lagi, ujian DNA menunjukkan tiada padanan dengan mana-mana manusia di dunia. Laporan misteri ini terus ditutup atas sebab-sebab yang tidak dapat dijelaskan. Kini, bayi tersebut sudah berusia 3 tahun. Setiap malam Jumaat, dia kelihatan berbual dengan seseorang dalam bahasa yang tiada siapa dapat fahami. Misteri ini masih belum terjawab sehingga ke hari ini. Siapakah sebenarnya bayi ini? Jika anda tertarik dengan kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan butang loceng untuk lebih banyak cerita menarik. Jumpa lagi dalam video seterusnya.